Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Sementara kita menyedari hakikat berkenaan tentang krisis Asia Barat yang berlarutan dan juga bagaimana pertembungan antara Iran, US dan juga Israel yang tidak ada lagi titik noktah pada ketika ini, kebimbangan dan juga kegusaran masyarakat khususnya di peringkat tempatan adalah berkenaan tentang apakah impaknya dan juga kesan khususnya kepada industri makanan dan juga pertanian, kerana apa yang kita lihat kesan langsung hasil daripada sekatan di Selat Hormuz dan juga beberapa ketegangan politik menyebabkan import dan juga ekspor terganggu, khusus kepada dalam konteks import dan juga ekspor makanan dan juga penginputan input makanan. Jadi perkara ini akan menimbulkan pelbagai persoalan-persoalan penting khusus berkenaan kesiapsiagaan kerajaan Malaysia dalam menghadapi situasi makanan yang tidak menentu pada ketika ini dan bagaimana kita bersedia untuk menghadapinya. Kita akan berjeda seketika dan kita akan saksikan terlebih dahulu analisis yang disediakan khas khusus berkenaan tentang situasi security makanan negara hasil daripada krisis Asia Barat yang berlangsung pada ketika ini. Semuanya seketika nanti. Konflik Asia Barat dan ketegangan geopolitik global memperlihatkan Malaysia ketika ini masih berada dalam keadaan terkawal dari sudut keterjaminan makanan. Kenyataan oleh pihak kerajaan bahawa bekalan mencukupi hingga pertengahan tahun memberikan isyarat bahawa sistem rantaian bekalan negara masih berfungsi. Namun hakikat bahawa jaminan ini bersifat sementara memperlihatkan satu realiti penting, iaitu Malaysia masih bergantung kepada import makanan dan keterjaminan ini sangat terdedah kepada perubahan luar jangka di peringkat global. Justru, konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Syarikat bukan sahaja memberi kesan kepada kestabilan politik, tetapi turut mencetuskan rantaian kesan ekonomi seperti kenaikan harga minyak dan kos logistik. Kesan ini menyebabkan pengguna akhirnya menanggung kenaikan harga walaupun sumber bekalan masih ada. Justru, risiko sebenar bukan kekurangan makanan secara fizikal, tetapi kemampuan rakyat untuk mengaksesnya pada harga yang berpatutan. Bagi mendepani cabaran ini, kerajaan Malaysia mengambil pendekatan pelbagai lapisan daripada memperkukuh stok penimbal seperti bekalan beras sehinggalah menggalakkan pengeluaran domestik melalui tanaman makanan cepat tuai. Namun, langkah jangka pendek ini perlu disusuli dengan reformasi struktur yang lebih menyeluruh, termasuk mengurangkan kebergantungan kepada import dan memperkukuh ekosistem pertanian tempatan. Ya, di sebalik inflasi nasional yang meningkat, ia juga turut melibatkan inflasi bagi bekalan minuman dan juga makanan, dan ini adalah disebabkan bukan sahaja bekalan fizikal tetapi kos pengangkutan dan juga kos input yang dijangka meningkat. Ini adalah satu segmen yang istimewa kerana ramai yang menantikan beliau untuk bersama kita menjawab pelbagai persoalan di peringkat akar umbi bersama saya yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bersama kami untuk menjawab pelbagai persoalan rakan-rakan kita di akar umbi yang ingin bertanyakan. Saya tidak membuang masa. Apa benar dikatakan bulan depan 40% harga makanan meningkat, bekalan makanan akan berkurang sehingga 40%. Ini satu kegusaran yang perlu dijawab oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, Datuk Seri. Ya, pertama saya ucap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang sama-sama merayakan Aidilfitri pada tahun ini. Ya. Soal kegusaran rakyat kita tak dapat elakkan. Terutama sekali bila berlaku saja peperangan, tajuk utama yang akan dibincangkan soal makanan. Tambahan pula, kalau orang yang berumur, mereka akan mengenangkan semasa perang Jepun di Melaya, lebih kurang 3 tahun 8 bulan, bagaimana rakyat pada waktu itu tidak cukup makanan, terpaksa makan ubi dan makanan-makanan yang lain selain daripada beras. Itu berlaku di Melaya, di negara ini. Tapi kali ini ia tidak berlaku di negara kita. Walaupun ia tidak berlaku di negara kita, kesan sampingan itu akan sampai juga ke negara kita jikalau peperangan
yang berlaku di Timur Tengah, Israel dan Amerika yang menyerang Iran, kalau berpanjangan, ia akan mengakibatkan pola politik dan juga rantaian makanan akan membawa sedikit masalah. Walau bagaimanapun persediaan mesti dibuat daripada sekarang. Saya harap rakyat tidak terburu-buru dan panik kerana bekalan makanan di negara kita buat masa ini masih mencukupi. Mencukupi itu sehingga Misalnya bekalan beras Okey. sehingga 8 bulan, sehingga ujung tahun ini Okey. masih mencukupi, insya-Allah di kadar harga yang lebih kurang. Begitu juga ayam dan telur. Kita sudah 3 tahun berturut-turut tambah tahun ini. Ya. Telur dan ayam berlaku limpahan di dalam pasaran. Dan ianya masih mencukupi secara harga yang ada sekarang untuk 2-3 bulan yang akan datang. Sektor perikanan sekarang alhamdulillah mencukupi. Ya. Tetapi apabila harga diesel naik melambung, ianya boleh memberi kesan terutama penangkapan bot agak laut dalam, Okey. C1 dan C2. Maka akan kemungkinan terjejas sedikit hasil. Usaha-usaha mesti dibuat segera. Di antaranya kita memperhebatkan aquaculture, sama ada ternakan sangkar di laut atau di darat. Dan usaha ini sedang dipergiatkan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey. Dalam hal sekuriti makanan, kita tidak bergerak bersendirian. Dia bersama dengan Kementerian Pengguna, KPDN, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Wilayah, juga kementerian luar Okey. yang kita minta panduan di sudut situasi mutakhir dan juga hubungan dengan negara-negara lain supaya kita dapat mendapatkan bekalan dengan harga yang setimpal dan sebagainya. Ya. Oleh itu, kita janganlah terburu-buru. Misalnya kalau selalu dia membeli ayam seminggu 2 ekor, kekalkan beli 2 ekor. Jangan kita beli sampai 5-6 ekor, maka ia akan menjadi satu kejutan yang mungkin akan berlaku kenaikan harga yang mendadak. Ya. Dan kita mendapat kerjasama penuh dengan pihak penternak, pengusaha, Ya. peniaga, dan kita sentiasa membuat libat urus dengan mereka. Saya perlu berlaku adil dalam bertanyakan lanjutan soalan ini, Datuk Seri. Tadi diceritakan telur dan ayam mencukupi sehingga 2 atau 3 bulan, beras hingga 8 bulan dan juga untuk perikanan ada juga usaha kepada ternakan sangkar. Tapi ini tempoh yang diberikan untuk jangka pendek. Selepas itu apa? Kerana ramai yang bertanya berkenaan tentang selepas tempoh ini apa langkah kerajaan dan apakah boleh mendapat harga yang sama seperti mana yang kita nikmati dalam tempoh ketika ini, Datuk Seri? Ya, tentulah intervensi daripada kerajaan, dan kalau kita kata berlaku satu kenaikan tidaklah mendadak. Okey. Kita tahu di negeri-negeri lain sudah berada dalam keadaan panik. Seperti di negara jiran kita. Saya tidak sebutlah negara mana, kita boleh lihat dalam media. Tapi kita alhamdulillah rakyat kita masih bertenang dan beli dalam keadaan biasa. Ya. Dan kita akan berusaha dengan semua kementerian supaya yang kalaulah ianya melibatkan kenaikan, ia tidak sampai ke peringkat boleh membebankan keseluruhan rakyat. Sebab kita sebut tadi, ini 2 perkara yang kita tak boleh kawal. Satu, cuaca. Okey. Yang kedua, perang kalau berlaku bukan di negara kita. Sekarang kita menghadapi cuaca panas yang menyebabkan kemungkinan hasil padi yang dituai sekarang di negeri Kedah mungkin akan sedikit berkurangan.
kerana cuaca panas luar biasa pada tahun ini di Kedah dan di Perlis. Jadi itu juga cuaca yang melanda satu ketika di India yang menyebabkan berlaku kekurangan beras tempatan. Beras tempatan mereka yang menyebabkan mereka menghentikan sementara mengekspor beras putih tempatan. Itu hal cuaca. Yang kedua ini perang. Bila perang ini dia tak terlibat negara kita, tapi berlaku kenaikan harga minyak yang mendadak. Ramalan-ramalan mengatakan boleh sampai ke peringkat $200, itu ramalan. Buat masa sekarang $115 satu tong. Satu kenaikan daripada bulan yang lepas 100%. Kalau peperangan ini berterusan, bukan saja Malaysia, seluruh dunia akan menanggung beban daripada peperangan ini. Di Eropah, di Jepun, di Korea, ini semua gergasi ekonomi. Mereka sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada kita. Dan kita mengharapkanlah dapat peperangan ini, carilah jalan berhenti dengan seberapa segera. Kalau boleh. Tapi tentulah pihak yang berperang itu mereka ada membuat demand sesuatu. Tapi kita tahu ia membawa akibat kepada seluruh dunia. Dan berlaku kekurangan bila kita tahu bahawa misalnya kita mengimport bahan-bahan makanan ke negara kita ini bukan banyak melalui Selat Hormuz itu. Kita banyak daripada Pakistan, India, ASEAN, daripada Australia, New Zealand, daripada Brazil, Argentina, China, semua sebelah sini. Tetapi kalau kenaikan harga minyak, bagaimana kos transport, insurans yang dikenakan, semuanya itu akhirnya kembali kepada barangan yang dijual itu, mereka terpaksa menaikkan harga. Dan di situlah kita akan hadapi perubahan-perubahan itu dengan penuh perbincangan, kesabaran, dan kita juga mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara yang membekalkan. Kerana ini kita harap sama-sama menanggung beban ini bersama supaya kesan kepada negara mereka dan negara kita tidak begitu mendadak. Sekarang ini semua negara kena. Jadi kita mencari jalan untuk meredakan keadaan itu. Dan buat masa sekarang saya memberi jaminan bahawa stok beras kita misalnya sehingga 7-8 bulan akan datang di paras yang cukup. Selepas itu kita akan melihat pula suasana dengan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bernas, dengan semuanya sekali untuk kita berusaha bagaimana untuk meringankan bebanan pengguna ini. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan pada ketika ini adalah untuk melengahkan kesan yang sedang berlaku di dunia? Misalnya kita minta supaya penggunaan itu pihak kementerian lain lah, penggunaan elektrik dapat dikurangkan dan pembaziran dapat dikurangkan, dan kita kena memikirkan bahawa sengketa ini kita letak dulu ianya panjang. Kalau ianya boleh tamat bulan ini, akhir bulan ini lagi baiklah. Tapi kalau ianya panjang, maka seluruh dunia akan mengalami masalah yang sama. Bahkan negara yang tak ada minyak langsung, mereka akan hadapi suasana yang lebih buruk daripada kita. Jadi kita juga tidak mahu negara lain, rakyat negara lain juga buruk. Kalau boleh kita sama-sama pikul. Orang kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi kita sekarang ini insya-Allah kita di Malaysia ini macam kita sambut Hari Raya baru ni lah. Walaupun dalam keadaan perang di sana, tapi harga ayam, harga telur, harga daging berada dalam keadaan yang terkawal. Bahkan harga telur berada di bawah yang kita kata agak murah lah, disebut oleh orang ramai. Tapi perkara ini kita tak boleh kata ia akan berlanjutan untuk 2-3 tahun akan datang jikalau peperangan ini berterusan. Sebab ia bersangkut paut dengan masalah
harga minyak. Ada yang kongsikan Datuk Seri selalu bila musim perayaan ramai yang mengeluh berkenaan tentang harga telur, ayam dan juga bekalan bahan-bahan mentah. Tapi untuk hari raya tahun ini agak orang kata menggembirakan kerana isu-isu seperti itu tidak timbul hangat ya. Mungkin boleh diucapkan tahniah kepada pimpinan yang berhormat Datuk Seri dan juga pimpinan kementerian dalam usaha untuk menyelesaikan isu ini. Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini menghangatkan perbincangan dalam bicara naratif pada malam ini. Kita dapat lihat adalah dengan kenaikan harga bahan makanan tempatan, dan di sini Malaysia kita lihat masih lagi mempunyai kelebihan dari segi sumber tanah yang ada bagi menjalankan aktiviti tanaman untuk semua makanan negara. Kita amat berharap agar kerajaan ataupun agensi yang berwajib dapat menilai kembali produk-produk makanan yang mana kita ekspor ke luar negara, dan kita kurangkan pengeksportan ini untuk memberi tumpuan terhadap pengguna domestik. Asas sistem makanan yang stabil dan berpotensi untuk terus diperkukuh. Namun masih terdapat ruang penambahbaikan dari segi kecekapan pengeluaran, tahap sardi serta daya tahan terhadap perubahan global termasuk cabaran iklim dan tenaga kerja. Sehubungan itu, pendekatan strategik perlu diberi penekanan melalui pengukuhan pengeluaran domestik menggunakan teknologi pertanian pintar. Kenaikan harga minyak ini akan menyebabkan inflasi, termasuk kenaikan harga makanan, dan golongan yang paling terkesan adalah golongan berpendapatan rendah ataupun B40. Mereka membelanjakan hampir 40% daripada pendapatan mereka untuk membeli makanan. Jadi untuk membantu golongan ini, kita perlu meningkatkan bantuan yang diberikan kepada mereka. Bantuan minyak RON 95 untuk semua orang termasuk orang kaya, dan SARA untuk 22 juta orang di Malaysia adalah, bagi pendapat saya, kurang efektif. Lebih baik kita gunakan sumber ini untuk meningkatkan bantuan subsidi yang kita beri kepada golongan rentan dan golongan berpendapatan rendah. Begitulah antara pandangan daripada pihak pemerhati dan juga ahli-ahli akademik dalam bidang ekonomi dan juga pertanian, yang mana memberikan ada beberapa pandangan yang berbeza khususnya kepada subsidi dan juga apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Tapi sebelum itu saya ingin menarik perhatian anda untuk kita melihat bagaimanakah pencapaian ekonomi agro makanan bagi tahun 2025, yang mana ia telah mencatatkan sumbangan nilai tambah 145.35 bilion ringgit kepada KDNK negara, itu mencakupi 11.4%. Yang mana juga dalam hal ini pencapaian ekonomi agro makanan 2025 telah pun meletakkan jurang defisit perdagangan dikecilkan pada 2025 sehingga 28.83 bilion ringgit, dan 2024 berbanding 2024 itu iaitu 33.14 bilion ringgit. Jadi jurang itu telah dikecilkan sehingga 28.83 bilion ringgit. Satu bentuk pencapaian yang boleh diteruskan dan juga melihat kepada situasi dan juga faktor-faktor ekonomi semasa. Datuk Seri, masih lagi kita berada dalam perbincangan kita. Yang amat berhormat Perdana Menteri dalam perihal isu makanan ini amat tegas supaya menyatakan ia tidak boleh untuk membebankan rakyat di peringkat akar umbi. Dalam banyak perbincangan bersama dengan Jemaah Menteri Kabinet dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa perkara utama yang didahulukan oleh perbincangan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Ramai orang tidak faham ataupun tidak mendekati secara dekat dengan Perdana Menteri kita. Baik. Saya kebetulan memang rakan lama lah, daripada dalam ABIM dulu sampailah sekarang. Ya, kita ada beza pahaman politik satu ketika. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, bila saya jadi Menteri Pertanian, paling sukar nak melepasi beliau iaitu bila kita nak menarik subsidi kepada sesuatu. Misalnya nak tarik subsidi ayam dan telur. Baik. Berkali-kali bertemu dengan beliau, Perdana Menteri tanya, kalau tarik ni akan naik harga ke mat? Saya kata kita dah bincang dengan pengusaha, pemain industri. Mereka menjamin bahawa tidak berlaku kenaikan harga.
Dan kita juga jangan lupa bahawa pemain industri ini memainkan peranan yang penting. Kalau mereka tidak setuju dengan kita, mereka boleh membuat sabotaj, boleh membuat berbagai-bagai perkara. Tapi setelah kita membuat pihak pegawai lah semuanya, berulang kali membuat libat urus, dan mereka memberi jaminan bahawa mereka walaupun subsidi ditarik yang lebih daripada 3 bilion ayam dan telur itu, mereka menjamin harganya tidak akan melambung naik. Ianya ternyata betul. Di mana sudah berlaku 2 tahun yang lalu, 2 perayaan, harga ayam dan harga telur tidak naik. Yang saya nak maksudkan di sini, Perdana Menteri ini bukanlah senang kita nak mengatakan nak tarik subsidi itu, nak tarik subsidi ini. Kerana dia mahu bahawa keselesaan rakyat itu yang lebih diutamakan. Sebab itu saya nak sebut di sini, pemain industri ini memainkan peranan. Sebab mereka, kalau kita berbincang dengan mereka dan kita minta mereka juga bersemangat patriotik, membantu negara, membantu rakyat, mereka boleh bekerjasama. Adalah, taklah kita boleh dapat 100%, tapi kebanyakannya boleh bekerjasama. Sebab itu saya yakin dalam suasana sukar begini, kenaikan harga minyak begini, saya mengharapkan pemain-pemain industri semua, sama penanam sayur ke, hal peternakan ikan ke, hal telur, ayam dan sebagainya, akan memainkan peranan supaya kalau berlaku kesan kepada kenaikan harga minyak ini tidak begitu ketara naik harganya pada masa yang akan datang. Datuk Seri, saya yakin, saya sendiri mempunyai hubungan yang agak boleh berdialog dan boleh berbincang dengan mereka. Dulu kita pernah mendengar mungkin ada sedikit perdebatan antara pemain industri tempatan dan juga isu kita mengimport ayam dan sebagainya. Tetapi ini menimbulkan satu bentuk keseimbangan yang diperlukan kerana untuk kita menjaga kepentingan pemain industri tempatan dan juga untuk kita melihat bagaimana kita mengimport dengan harga yang lebih murah ataupun dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pihak kementerian dalam mengimbangi keperluan antara import yang kompetitif dan juga menjaga kepentingan pemain industri? Memanglah kalau nak ikutnya bawang, tak perlu kita tanam, import lebih murah. Jagung, tak perlu kita tanam, importnya lebih murah. Tetapi kalau berlaku suasana sebegini rupa, perang di satu tempat yang mengakibatkan berlaku kenaikan harga minyak dan boleh mengakibatkan kenaikan harga barangan, tak kiralah makanan dan bukan makanan, apa nak jadi kepada kita? Sebab itulah kita berusaha yang boleh dikeluarkan di Malaysia, kita cuba. Misalnya bawang, kita cuba mendapat hasil sekurang-kurang 30% menjelang 2030. Bagi yang boleh kita ekspor tadi disebut tadi, iaitu gap ekspor sudah meningkat lebih daripada 5% pada tahun yang lepas kerana kita mempertingkatkan ekspor durian dan juga nenas yang meningkat sampai 100%. Dalam masa 2 tahun ini, iaitu pengeksportan kita. Ini semua membantu kepada pendapatan negara dan juga menyeimbangi antara import dan ekspor. Begitu juga kita lihat misalnya sekarang ini, masalah beras. Dia berada di tahap 53% SSR. Kedudukan ini amat tidak baik. Dan kita tahu masalah beras ini masalah kehilangan tanah yang menanam padi lebih 20,000 hektar dan mesti diusahakan untuk menggantikan tempat itu. Alhamdulillah, kita nampak Sabah dan Sarawak mempergiatkan kegiatan untuk membuka sawah padi. Minggu depan, minggu sekali saya akan ke Sarawak lagi melihat kawasan padi ini. Hari Jumaat ini saya akan juga ke Pahang untuk melihat kawasan baru yang dibuka, kawasan padi ini. Dan kita harap juga sokongan kerajaan-kerajaan negeri. Mana ada tanah yang sesuai untuk padi mesti dibuka dan dibuat kalau boleh secara berskala besar. Ini masalah yang kita kena sekurang-kurangnya SSR padi ini kita berada di tahap 70% ke atas. Barulah berlaku satu perkara, stok penyeimbangan kita itu akan lebih
selesa. Sudah menyentuh tentang isu padi, penanaman padi ini. Baja padi difahamkan ada bekalan sehingga Jun atau Julai. Ya. Jadi selepas itu bagaimana? Musim akan datang, iaitu musim bulan 4, bulan 5 ini penanaman tak ada masalah lagi. Tapi lepas itu kita akan lihat harga import baja ini. Dengan keadaan kenaikan harga petrol ini, harga diesel ini, dan juga diesel juga memainkan peranan dalam jentera pertanian. Jadi kita lihatlah bagaimana kita nak hadapi perkara ini. Apakah kerajaan akan menambahkan sokongan subsidi dan sebagainya, ataupun bagaimana kita melihat nasihat-nasihat termasuk daripada pakar-pakar ekonomi kita, termasuk daripada Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, bagaimana kita nak hadapi suasana pada waktu itu. Sebab kenaikan diesel terutama sekali dia mengakibatkan dalam hal jentera pertanian ini. Kita tahulah traktor, palm air, semuanya guna diesel. Semua ini kita akan hadap dan kita harap kalau berlaku kenaikan pun tidaklah tinggi seperti di negara-negara lain. Kita boleh buat comparison lah. Macam Singapura dah umumkan dia akan berlaku kenaikan harga elektrik, harga barangan yang lain. Dan kita belum lagi sampai ke peringkat itu. Oleh sebab itu kita akan berkongsi pandangan dengan semua pihak. Saya kata tadi, bukan silo kementerian ini saja, kita pikul bersama. Tanpa kita yakin rakyat mulai faham. Saya kata masalah ini masalah yang datang daripada luar. Cuma kita kena dalam keadaan begini juga kita ambil peluang supaya kita jangan lalai apabila dalam keadaan telur ayam berlebihan, ayam berlebihan, kita rasa akan berlaku selamat sampai bila-bila. Sebab ianya datang ujian ini bukan kadang daripada kita, kadang daripada luar. Dan sekarang ini akibat luar ini kita haraplah dia berlaku penyelesaian segera. Kalau tidak, ramalan-ramalan ekonomi yang kita baca dalam berbagai siaran amat mengerikan kita. Tapi kita tidak sampai, tak mau sampai ke peringkat itu. Datuk Seri, bicara naratif pada malam ini sebenarnya menjangkakan ada beberapa pengumuman-pengumuman yang akan diumumkan oleh pihak kementerian, tapi mungkin disimpan dahulu untuk 2-3 minggu mendatang untuk melihat kembali dan juga menilai kembali situasi semasa. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Semuanya seketika nanti. Teruskan tontonan anda bersama Bicara Naratif. Istimewa malam ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sebelum kita meneruskan perbincangan, ayuh kita lihat terlebih dahulu hala tuju dan juga tumpuan bagi tahun 2026 dalam konteks keterjaminan makanan ataupun sekuriti makanan, khususnya memperkukuh kedaulatan makanan, membina daya tahan negara. Ini merupakan hala tuju yang ditetapkan bagi tahun 2026 dan bulan-bulan seterusnya. Namun sebegitu, cabaran global yang melanda adalah berkenaan tentang makanan sebagai instrumen geopolitik yang dijadikan sebagai satu bentuk imbal balik kepada peperangan politik yang berlaku. Malah prinsip proteksionisme yang terhadap gangguan rantaian bekalan makanan juga adalah satu perkara yang banyak diberikan perhatian oleh negara-negara di peringkat global. Jadi ini adalah perkara yang diberikan perhatian oleh pihak kementerian, khususnya dalam konteks untuk kita melihat isu sekuriti makanan dan juga keterjaminan makanan, strategi yang berhasil untuk Malaysia. Kita berehat seketika ataupun kita berikan tumpuan seketika untuk kita menyaksikan apa pula kata rakyat di peringkat akar umbi khusus berkenaan jangkaan dan kekusaran berkenaan tentang isu bekalan makanan dalam negara. Sendiri kena ada food bank yang besar dan mencukupi sehingga kalau boleh bertahan sehingga ke awal tahun depan. Itu pendapat saya lah. Dan kita sendiri juga, rakyat juga perlu ambil inisiatif untuk bercocok tanam. Ada hasil sendiri, mengumpul hasil sendiri, instead of kita mengharapkan beli daripada peraih, beli daripada peniaga-peniaga. Beras untuk stok itu memang cukup lah saya rasa, tapi lebih baik kita nak buat itu backup plan lah. Memang boleh simpan sikit-sikit dari sekarang lah. Bajetkan penggunaan beras di rumah, di mana guna cukup-cukup lah, jangan bazirkan beras di rumah. Tidak perlu kita membuat pembelian panik
kerana ia akan menyusahkan pihak-pihak yang lain. Barang akan rusak dan sebagainya. Buatlah pembelian secara sederhana, iaitu secara pukal seminggu atau pukal seminggu. Kita sebagai pengguna dan juga rakyat Malaysia perlu sederhanalah untuk membeli barang. Saya tidak buat pembelian panik sebab dengan pembelian panik ni akan buat kita punya bekalan tu lebih cepat habis. Datuk Seri, cadangan untuk bercucuk tanam di rumah. Tadi Datuk Seri memberikan senyuman sinis kepada saya. Ada juga diseru oleh Datuk Seri untuk kita bercucuk tanam di rumah. Berjenaka netizen kita ni kata Datuk Seri ni ibarat ikon hidroponik. Amalan bercucuk tanam di rumah. Tapi ini satu cadangan yang boleh difikirkan. Mungkin diperjelaskan Datuk Seri. Ya, saya mereka yang mengkritik, menegur, saya tidak ada masalah. Okey. Ini perkara biasalah dalam kehidupan kita. Kita barangkali mereka tidak lalui zaman yang lebih lampau. Ya. Pada tahun 73 berlaku peperangan antara negara Arab dengan Israel. Ya. Selepas itu pihak negara Arab, pengeluar minyak khasnya Saudi, menyekat minyak untuk pergi kepada negara-negara yang bersama dengan Israel. Berlaku inflasi yang besar. Itu tahun 73. Maka tahun 74, Allahyarham Tun Abdul Razak mengeluarkan rancangan buku hijau. Baik. Di antaranya dalam rancangan buku hijau ini supaya rakyat menggunakan tanah-tanah kosong dan sebagainya untuk bercucuk tanam. Jadi ini pada zaman itu. Zaman sekarang ini ada hidroponik, ada berbagai-bagai cara. Sebab itulah saya mencadangkan bukanlah paksa. Terutama sekali mereka yang ni rumah landed house yang ada tanah. Apa salahnya misalnya pokok bunga kertas digantikan dengan cili. Pokok bunga ini diganti dengan pandan. Pokok bunga ini digantikan dengan cili ataupun kacang bendi. Ini boleh dibuat secara sambilan. Untuk kalau kita dah dia berbuah nanti, kalau tak habis boleh bagi pada jiran. Ini langkah-langkah individu, bukan satu paksaan, adalah satu nak galakan. Buat boleh, tak nak buat tak apa. Tak nak buat apa, tapi Allahyarham Tun Razak meletakkan ini satu keutamaan. Ini buku hijau tahun 74. Inilah rancangan buku hijau. Besar bukunya ini. Allahyarham Tun Razak. Satu panduan sebenarnya walaupun usianya ini sudah berdekad, ya, tetapi ia memberikan satu gambaran penting bagaimana kita meneruskan kehidupan dan juga hasil bersandarkan kepada pertanian, hasil bercucuk tanam di rumah dan juga penanaman di rumah. Datuk Seri, di sebalik apa yang digariskan di bawah buku ini, kita juga nak menerus memandang ke hadapan. Persoalan yang banyak dibangkitkan adalah berkenaan tentang pengeluaran secara segera dan juga meningkatkan pengeluaran dalam negara secara berperingkat juga dalam keadaan segera di samping kita menghadapi krisis ini. Jadi malam ini kita ingin menyaksikan apa jaminan yang boleh diberikan oleh pihak kementerian. Kita juga membuat konteks misalnya beras. Baik. Kita masih import begitu tinggi dan usaha untuk menambahkan pengeluaran beras ini memang saya tumpu betul. Okey. Tapi kita tahu dia masih jauh untuk kita capai. Kita juga berhubung dengan negeri-negeri pengeluar beras. Semuanya sekarang ni harga beras tidak naik. Harga import. Sama ada di India, Pakistan, di mana tempat yang kita import itu harga tidak naik. Tetapi saya sebut tadi, kalau harga diesel, harga petrol naik mendadak, 100% dan mungkin lebih daripada itu kalau peperangan berterusan, sudah tentulah harga untuk membawa ke sini itu dia akan meningkat. Ini saya kata tadi masalah global. Yang kita boleh buat secara agak bukan segera tapi hasilnya dalam masa beberapa bulan yang akan datang. Misalnya kita jangka akan berlaku kekurangan penangkapan ikan. Sebab bot-bot besar dieselnya tidak disubsidi buat masa ini. Saya tidak tahulah kalau Menteri Keuangan bersetuju untuk memberi subsidi tambahan kepada mereka. Jadi mereka akan kurangkan penangkapan atau tidak kurang keluar ke laut. Bagaimana kita nak memperbanyakkan ikan dengan segera? Saya sebut tadi aquaculture. Sebab itu kita lihat misalnya aquaculture, kalau kita buat misalnya ternakan ikan tilapia,
dalam masa 3 bulan kita sudah boleh harvest ataupun 4 bulan. Begitu juga dengan ikan-ikan di laut yang dibuat secara aquaculture ini akan menjadi tumpuan kementerian. Supaya kita dapat menambahkan protein ini dalam masa yang terdekat ini, menggantikan kalau berlaku kenaikan harga ayam dan sebagainya pada masa yang akan datang kerana masalah makanan yang diimport, kerana jagung, soya semua kita import. Import tadi saya kata bukan harga barang itu naik, tapi kerana masalah kenaikan harga petrol, diesel akan menaikkan semua harga barang yang lain. Jadi persediaan ini, sebab itu komuniti madani ini yang sendiri diambil perhatian oleh Perdana Menteri dan Kementerian ini akan terus menumpukan dengan lebih hebat supaya kita dapat mengeluarkan protein, iaitu ikan, udang dan sebagainya dengan untuk berada di pasaran kalau berlaku kekurangan protein yang lain. Sebab ini yang boleh jangkauan dalam usaha kita, iaitu aquaculture ini kita telah capai hampir, SSI telah capai, kita nak meningkatkan lagi. Ini yang sedang kita tumpu. Saya sendiri, mana aquaculture baru yang nak dibuat, saya ada masa saya akan pergi untuk pergi memberi semangat, memberi sokongan supaya mereka dapat mengeluarkan ikan dalam masa 3-4 bulan akan datang supaya ianya mencukupi di dalam pasaran kita dan tidak berlaku kenaikan harga yang mendadak. Mungkin tidak cukup dari segi sekadar perhatian kerajaan, tetapi bantuan-bantuan yang diperlukan khusus kepada pengusaha-pengusaha yang akan bertanggungjawab untuk memastikan pengeluaran seperti yang diharapkan ini, Datuk Seri. Jadi apa yang akan dilakukan kementerian? Bantuan memang perlu, tapi kesungguhan yang saya kata tadi, bahan pihak swasta ni kita nampak adalah bukan semuanya buruk. Kita tak boleh borongkan semua kartel, semua begitu. Ada yang bersama. Kita berbincang dengan mereka, mereka sanggup misalnya menambahkan pengeluaran mereka, menambahkan kolam mereka supaya protein ini sentiasa terjamin kepada rakyat Malaysia. Kalau berlaku kenaikan harga, misalnya harga baja yang kita tahu kebanyakannya kita import daripada luar, daripada negara-negara Timur Tengah, daripada Eropah, daripada Kanada dan sebagainya. Semua ini kita telah diperbincangkan di dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Petang tadi langkah-langkah yang perlu diambil jikalau berlaku sesuatu. Artinya kerajaan ini memang amat peka apa yang sedang berlaku ini, dan apa yang kita boleh usahakan dalam negeri kita akan segerakan. Dan kalau perlu kepada perbelanjaan, kita akan memohonlah kepada Kementerian Keuangan mengikut kemampuan juga. Kalau Kementerian Keuangan kata kita tidak boleh, sekarang tak bolehlah, tapi kita usaha dengan berbagai cara supaya kita berada dalam
kecukupan, keterjaminan makanan itu. Melihat juga kepada situasi cuaca yang mungkin tidak menentu dan berubah dari semasa ke semasa, ini juga menimbulkan kegusaran faktor-faktor eksternal atau faktor luaran yang akan menyebabkan mungkin kepayahan atau kesukaran kepada pengusaha ternakan atau pertanian. Jadi perkara ini sudah mula dibaca oleh pihak kementerian kepada cabaran yang bakal dilalui oleh pengusaha pertanian dan peternakan ini. Apa antara contingency plan ataupun langkah-langkah susulan hasil daripada kesan-kesan yang tidak terjangka ini? Ya, saya sebut tadi bahawa di antara yang kita boleh buat segera, kita buat. Okey. Saya kata tadi misalnya community untuk membanyakkan ikan aquaculture itu, kita segerakan. Macam ayam dan telur pasarannya sebab ada di tahap yang cukup baik. Cuma kita kata makanannya kalau berlaku kenaikan harga, apakah ia dapat sampai mengatasi shilling harga yang kita letakkan dulu. Tapi kita jangka buat masa ini tidak akan sampai ke peringkat itu. Shilling yang dulunya yang kita kan 1 kilo shillingnya harga berapa masa ketika berlaku kenaikan harga ayam yang begitu meningkat. Begitu juga kita sekarang ini berusaha untuk membuka ladang-ladang tanaman jagung yang jagung bijian ini supaya dapat diproses jagung itu menjadi makanan. Ayam mengurangkan import. Kita mengharapkan menjelang tahun 2030 kita ada 30% jagung bijian tempatan. Yang kita sedang buka lebih 2,000 hektar sekarang ini di negeri Perlis. Diikuti dengan di negeri-negeri lain yang sedang kita buka ke arah itu. Tapi ianya hasilnya mengambil masa beberapa bulan yang akan datang. Jadi yang segera ini buat masa ini kita dapat bertahan. Saya tadi macam sektor makanan dalam masa 2-3 bulan ini masih kita bertahan dengan stok kita yang agak baik. Tapi saya sebut tadi kalaulah yang kita misalnya hal baja. Bila kita import baja ini, maka dia bahan-bahan yang buat baja itu dia akan menyebabkan berlaku proses untuk nak menanam dan sebagainya meningkat. Maka ini kita akan lihatlah pada waktu itu. Apakah perlu subsidi terus daripada kerajaan atau semua kita warga kena menanggung di atas kenaikan itu. Ini yang tapi pilihan Perdana Menteri selalunya yang paling akhir dia nak beri pada rakyat memikulnya memang agak sukar. Selagi ada kemampuan kerajaan, kita akan berusaha biar kerajaan yang mengambil beban itu dan dikalau beban kepada rakyat ianya tidaklah begitu tinggi. Ini harapan kita. Ia juga di samping itu tidak lepas tangan juga kerana dalam pada kita tunggu dan lihat itu pelbagai inisiatif dan juga usaha dilakukan kerajaan khusus untuk meningkatkan pengeluaran dan juga penghasilan di peringkat tempatan. Datuk Sri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Kita bersua kembali. Masih lagi perbincangan kita berkenaan tentang security makanan. Saya nak ceritakan sedikit rakan dagang utama Malaysia, China, India, Thailand dalam konteks security makanan dan juga jaminan makanan ini, dan juga kita juga nak melihatkan kepada dasar keterjaminan makanan negara 2030. Ini adalah satu perkara yang penting untuk kita berikan perhatian. Namun sebegitu, kita juga nak melihat dan kita nak meneruskan perbualan kita pada malam ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Datuk Seri, saya suka untuk menyentuh berkenaan tentang tanaman cepat tuai yang mana akan boleh memberikan satu kelegaan sedikit kepada masyarakat dan juga rakyat di peringkat akar umbi, cili dan juga terung. Ini satu tanaman yang digalakkan dan ini juga senada dengan rancangan buku hijau 2.0 yang akan dibangunkan semula dan juga akan mungkin dilihat semula oleh pihak kementerian. Jadi bagaimana penjelasannya berkenaan inisiatif dan rancangan ini, Datuk Seri? Allahyarham Tun Razak ini, walaupun kita mungkin berlainan parti, pegangan politik, tapi beliau seorang yang menitik beratkan soal pembangunan luar bandar. Itu Allahyarham Tun Razak. Saya
akuilah saya parti lain daripada beliau, tapi apa kebaikan yang dibuat kita kena terima. Baik itu selepas berlaku kenaikan harga minyak lepas perang tahun 73, beliau kemukakan buku hijau ini. Dan kita boleh ambil pedoman dan kita baiki mana yang perlu, dan kita boleh kemukakan kepada rakyat supaya tadi tanam cepat tuai itu. Supaya kita kena ada tanah di depan rumah teres atau rumah berkembar atau banglo, kita boleh tanam apa saja yang dianggap tuai yang segera, cili ke, bendi ke, dan tanaman yang boleh lama macam serai, pandan dan sebagainya. Kalau kita tanam itu, kita jimat katalah RM30 sebulan. Kalau 1 juta rumah, cuba kita bayangkan 30 juta. Berapa perbelanjaan itu. Sebab itu misalnya saya ni sendiri dengan bantuan, tentulah saya menteri, adalah bantuan pegawai. Saya buat ternakan ikan di rumah saya itu. Tilapia kata. Tilapia sudah kali yang kelima akan tuai pada bulan depan. Jual ke apa? Saya tidak jual. Saya buat jamuan dan juga baru ni saya panggil orang-orang kurang penglihatan lah daripada Brickfield untuk kita beri makan kepada mereka dan sebagainya. Kita beri kepada jiran-jiran, rakan-rakan yang lain. Artinya banyak kita boleh bantu. Jadi kita cuma kita perlu sedikitlah, misalnya sebelum ke office 20 minit berada di tempat yang kita tanam sayur itu, balik daripada kerja 15-20 minit, sebab sekarang semua cara auto, secara dikendalikan melalui telefon dan sebagainya. Kecuali lah tanaman cili dan sebagainya, itu kita boleh tanam secara manual. Jadi benda-benda itu kita nampak kecil, tapi ia memperbanyakkan makanan dalam pasaran. Itu yang paling penting. Memperbanyakkan dalam pasaran, mungkin dia jual, mungkin dia makan sendiri. Artinya makanan itu teredar di kalangan rakyat. Ini suasana ni sebab kita tidak tahu perang ini akan berlaku selama mana. Kalau dia berlangsung sampai 5-6 bulan lagi, apa nak jadi? Kalau dia berlangsung misalnya terdekat ini, mungkin nak recover macam COVID dulu. Dia habis tahun 2022, tapi nak landing semuanya tu pulih semua mengambil masa 2-3 tahun. Ini pula akan jadi sebegitu rupa. Sebab itu persediaan kita segala segi, sama ada yang segera yang dibuat individu, keluarga, kerajaan dengan jangka pendek, jangka panjang. Usahlah kita ungkit dengan menghentam pemerintah yang dulu tak sedia ini. No. Kita kena terus buat. Misalnya padi, sekarang beras 53%. Saya boleh salahkan kenapa dulu biarkan sawah padi dibuat pembangunan. Itu tak boleh selesai masalah. Kita kena bergerak ke hadapan. Macam mana nak bagi cukup beras di negara kita? Tengok tanah-tanah yang kosong. Kita lihat di Sabah dan Sarawak. Kita lihat di Rompin dan di sebagainya di Pahang. Jadi banyak tanah-tanah itu boleh digunakan. Tetapi kerjasama kerajaan negeri penting. Sebab tanah ni di bawah kerajaan negeri. Tak kira hal makanan, keterjemahan makanan, kita kena buta warna, buta politik. Dan sudah ada kerajaan negeri yang mula melihat ini. Ya, kita kena melihat secara keterjemahan makanan ini untuk kemanusiaan, untuk negara. Dan ini yang perlu ada kesedaran di semua pihak. Memanglah masa kita tidak ada masalah, tak ada peperangan, semua orang boleh bercakap, kita selesa, buat apa kita tanam bawang, kadang kita boleh import dengan lebih murah. Itu masa tak ada berlaku masalah. Tapi bila berlaku masalah, kita nampak bahawa keperluan mengadakan barang makanan yang boleh sesuai dengan cuaca kita, macam soya, macam itu memang payahlah. Tapi yang boleh sesuai dengan cuaca kita, kenapa kita tidak menumpukan supaya kita berada di tahap kalau berlaku apa-apa, sekurang-kurangnya kita dapat bertahan dengan lebih lama. Dan kita yakin Malaysia tidaklah seteruk negara lain. Tapi kita jangan lalai. Semua pihak, semua pemain industri, semua rakyat, kita kena tumpu ke arah ini sekarang ni. Dan Perdana Menteri pun boleh katakan mesyuarat hal bila berlaku peperangan ini. Berbagai kementerian, ini kementerian ini kementerian hari ini, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk memberi taklimat kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara.
dan dia panggil ikut giliran dan sebagainya. Dan dalam kabinet pula kita bincang secara keseluruhan. Jadinya kita memang mengambil serius hal apa yang berlaku ini dan kita harap pemain industri, rakyat semua mengambil serius dalam hal ini. Ya, Datuk Seri, kegusaran rakyat di peringkat akar umbi bukannya apa? Satu perkara adalah ada yang boleh menerima sebenarnya. Rata-rata menerima hakikat bahawasanya situasi ini berlaku di peringkat global. Ya, kenaikan itu mungkin boleh berlaku dan diterima dengan hati terbuka kalau benar tidak boleh dielakkan. Tapi yang menjadi persoalan bila kos petroleum meningkat, harga makanan meningkat, tetapi bila kos petroleum menurun, harga itu tetap kekal sama, malah makin tinggi. Jadi banyak persoalan tentang kenapa beban itu ditanggung kepada rakyat di peringkat akar umbi dan pengguna akhirnya, Datuk Seri. Sebenarnya saya sebut kalau perbandingan harga beras, harga minyak masak, harga semua kita di antara yang terendah. Okey. Tapi komplain dari rungutan rakyat itu biasa dan ada yang berfakta, ada yang rungutan-rungutan biasa begitu. Rungutan kritik yang berfakta kita hormati. Tapi kalau sembrono begitu, itu adalah perkara-perkara biasalah. Kita kena lalui. Tapi umumnya harga barangan, kalau kita compare harga, misalnya harga minyak, kita untuk yang pakai IC itulah, Brunei saja yang lebih murah daripada kita. Bahkan di seluruh dunia kita di antara yang rendah. Tapi kita lihat keupayaan rakyat kita. Bila hari cuti misalnya untuk pergi melancong ke Thailand dan sebagainya, kita nampak mereka ada kemampuan itu. Dengan mereka yang miskin itu tetap ada. Sebab itulah kita ada program berbagai, iaitu SARA dan sebagainya. Dan kita minta B40 ini perlu terus dibantu oleh kerajaan. Saya amat bersetuju. Dengan berbagai bantuan, berbagai subsidi, terutama kepada golongan B40. Itu perlu diteruskan. Begitu juga mereka yang mengeluarkan makanan dan sebagainya itu perlu terus dibantu oleh kerajaan. Supaya ia berada dalam keadaan stabil. Dan saya nak beritahu juga di sini bahawa pihak kabinet telah bersetuju supaya MAHA diteruskan pada tahun ini dengan kita mengurangkan perjanjian yang dianggap yang tidak perlu dikurangkan. Tapi dari segi pameran, dari segi MAHA itu satu program yang popular untuk rakyat awam, terutama hal pertanian ini, diteruskan pada bulan Ogos yang akan datang. Ya, dengan MAHA membawa pelaburan yang banyak. InsyaAllah, sebab dia satu, ialah kita memang kena berbelanja, tapi hasil daripada MAHA itu selalunya dia melimpah. Melimpah artinya orang mendapat idea baru, teknologi baru dan memberi semangat kepada mereka untuk terlibat dalam pertanian dan pameran daripada negara-negara yang negara luar tahun ini. Penerimaan daripada negara luar kepada MAHA itu ramai akan menyertainya. Maksudlah negara tradisi lah. InsyaAllah. Mungkin akan lebih ramai. InsyaAllah. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih pihak kementerian bersama kami. Dengan itu kita ucapkan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani.